lepas hari terakhir belajar kan, Rina dah tak pernah jejak dah kaki dekat Palau. Palau tu apa? Puncak Alam. Lupa kulit lah. Kacau lupakan kulit tu. Tapi Rina one day Rina akan pergi Puncak Alam sebab Rina saja nak flashback balik. Dan Rina sedih sebab kat Palau Puncak Alam banyak kenangan. Korang tahu waktu Rina diploma, Rina duduk dekat, Rina kan UiTM Dungun kan waktu diploma. Waktu tu zaman COVID. Bila zaman COVID, kita orang macam banyak ODL. ODL ni apa Online distance learning. Macam banyak belajar kat rumah je lah. Korang bayangkan, satu sem je Rina duduk dekat Dungun tau. Selebihnya dekat rumah. Korang bayangkan macam mana Rina nak bergaul. Aku dah hafal tadi dah cah. Aku dah happy. Tengok sayang. Jadi tapi kalau orang tanya Dungun ke Puncak Alam best, Rina akan jawab waktu Rina dekat Puncak Alam. Sebab time tu lah Rina bergaul dengan kawan-kawan, kawan-kawan baru apa semua. Dah lah kawan-kawan ramai daripada Kelantan tau. Kelas Rina tu full of Kelantan. Kalau grup WhatsApp tu semua kecik Kelantan. Jika banyak sangat kedai dah buka kat Eco Grande. Awak duduk Puncak Alam bestnya itulah nanti Rina nak pergi sana. Lepas tu mesti Rina akan dulu tak ada benda ni, sekarang ada macam tu. Lepas tu you orang macam biasa ke? Ya korang, you orang macam biasa. But it's okay. Tapi murah sikit. Waktu ODL dia murah sikit. Korang thank you Mikasa. Aduh, Mikasa, kenapa awak tengok live saja ni? Pernah naik tangga kejayaan? Tu soalan awak Ya, Rina pernah naik tangga kejayaan tu. Dia bukan naik. Naik tak pernah, tapi Rina pernah turun. Rina tak boleh bayang lah kalau naik. Berkicap dua ketiak. Rina minggu depan exam, boleh tolong doakan. Semoga awak boleh jawab dengan mudah. Dan boleh capai target yang awak nak. So okay, buat je yang terbaik. Korang kan even study last minute pun kan, korang kena ada mindset macam Aku boleh hafal benda ni. Korang jangan menyerah, jangan give up lagi. Rina pernah waktu tu law tau, subjek law. Subjek law, lawyer lah macam tu. Course Rina ada subjek tu. Waktu tu Rina dia memang jenis study last minute tau. Memang tak tahu kenapa. Sebab dia selagi tak ada rasa pressure nak exam tu, selagi tu lah tak study. Lepas tu baru dapat scope lah apa yang masuk kan. Puluh nak baca seharian daripada pagi. Dia memang duduk kat meja je, hafal apa yang patut hafal. Lepas tu tapi Rina build different. Tak semua orang macam tu. Itulah kalau korang rasa boleh last minute, korang study last minute. Macam Rina memang kena ada pressure tu dulu. Tapi tak elok sebenarnya. Rina cuba dah nak berubah tau. Macam kita dah tahu dah exam bila-bila kan. Okay, aku nak baca buku awal-awal